Imas 5. Cuba kita masuk. Wow. Sesuai memang. Untuk Imas girl. 5 ni sesuai untuk girl ya. Oh, macam ni je. Yes. Dia tak ada on and off button. Play music. Alright, I'll play music from Jukes. Ke dalam besar ya. I like. Okay, tapi apa-apa pun beli kereta ni komitmen yang besar. Kena bayar 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. So, the tips ialah simple. Kalau kita nak beli kereta, 3 bulan sebelum kita decide tu, katakan bayar kereta macam Imas 700 sebulan. Setiap bulan gaji, keluarkan 700. Tengok 3 bulan macam mana anda rasa cash flow anda sesak ke tak. Untuk anda rasa memang macam dah beli kereta. Sebelum anda betul-betul commit nak beli kereta. So, ya untuk saya. Aduh.